Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana setia bersama-sama Garis Krisis, satu platform yang merungkai tentang isu-isu kemanusiaan dan juga tanggungjawab kemanusiaan secara global. Jadi sebelum kita masuk ke topik yang sangat menarik hari ini dan bersama tetamu kita yang sangat istimewa, Lila ingin cerita sedikit tentang macam mana pemahaman Lila tentang kemanusiaan ni. Masa mula-mula kita ingat kalau kemanusiaan ni kita mengedarkan air mineral, menghantar makanan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kerja-kerja kemanusiaan ni adalah lebih jauh dan lebih dalam daripada apa yang kita fikirkan. Kerana kita terpaksa berhadapan dengan orang-orang yang telah hilang segala-galanya. Bukan hanya kehilangan rumah, harta benda, malah mereka kehilangan seluruh anggota keluarga mereka, membuatkan kadang-kadang kalau kita pergi itu kita sehingga kehilangan kata-kata. Sehingga tak terkata-kata bila kita bersama mereka. Dan dalam perjalanan saya belajar bahawa kemanusiaan ini bukan saja ataupun bukan hanya sekadar satu pekerjaan. Malah ianya adalah merupakan satu keberanian. Keberanian untuk berhadapan dengan orang ataupun manusia yang telah patah hati. Yang telah memikirkan bahawa mereka ni tidak mempunyai masa depan. Ya? Dan kita berhadapan dengan mereka, kita harus memahami bahawa kita bukanlah orang yang lebih mulia daripada mereka. Kerana mereka yang menghadapi keadaan ini adalah orang yang sangat-sangat sabar dan tabah. Maka sebab itulah hari ini kita sangat bertuah dan Lila sangat bertuah kerana berpeluang untuk bersama-sama dengan insan yang sangat istimewa yang akan membuat perkongsian dan juga menceritakan tentang apakah perlu kita bertugas, apakah maksud sebenar kemanusiaan ataupun kerja-kerja kemanusiaan ini. Dan bersama-sama saya hari ini, tetamu kita pada hari ini di pentas Garis Krisis adalah Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman, penasihat khas kepada Menteri Luar Negeri mengenai isu-isu kemanusiaan dan juga pembangunan semula Kementerian Luar Negeri. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami di Garis Krisis. Datuk sihat Terima kasih, Alhamdulillah kerana menjemput. Terima kasih dan kami di Garis Krisis ni sangat-sangat bertuah kerana dapat bersama-sama Datuk hari ini dengan penonton kita di Garis Krisis kerana banyak soalan-soalan Datuk. Macam intro saya tadi, orang tanya, kenapa sibuk-sibuk kat luar tu sedangkan negara Malaysia ni ramai lagi orang yang miskin. Jadi Datuk, sebelum tu Datuk kita nak tahu berapa banyak negara konflik yang Datuk dah kunjungi selaku penasihat kepada menteri dan apakah isu-isu kemanusiaan dan apakah bentuk penderitaan yang paling Datuk tidak dapat lupakan. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lila kerana menjemput saya untuk berkongsi pengalaman. Pelantikan saya ini adalah gambaran komitmen Malaysia untuk meneroka dunia ini dengan pendekatan humanitarian diplomasi. Maksudnya suka tak suka dunia global ini saling bergantung antara satu sama lain. Dan yang kedua, bumi ni bulat. Hari ni waktu dia mungkin satu hari, mungkin waktu kita pula. Jadi kita tak boleh menganggap bahawa Malaysia hanya untuk orang Malaysia. Sebab apakah jaminan Malaysia ini akan aman damai selama-lamanya? Apakah jaminan Malaysia ini akan makmur sebagaimana kita nikmati pada waktu ini? Akan tiba satu masa kita pasti memerlukan bantuan orang lain, bukan orang Malaysia. Kita mungkin, na'udzubillah, kita mungkin juga akan merempat satu hari nanti. Jadi kerana itulah kerajaan Malaysia telah melihat bahawa isu kemanusiaan ini isu boleh dijadikan suatu dasar negara yang secara tak langsung menzahirkan sifat-sifat keinsanan, keihsanan, solidariti sama manusia. So bagi saya ini merupakan suatu langkah proaktif dari pihak kerajaan untuk
menjadikan Malaysia ini sebagai negara contoh yang prihatin, yang peduli, yang walaupun negara kecil tetapi ianya peduli tentang perkembangan di seluruh dunia dan menyantuni mengikut kadar kemampuan masing-masing. Dan untuk maklumat, Lila, saya bukan seorang diplomat. Ya, saya dijemput masuk ke dalam sistem kerajaan dengan pengalaman melaksanakan misi kemanusiaan puluhan tahun. Ya, sejak berumur 20-an tahun saya terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan. Jadi pengalaman itu ingin dimanfaatkan oleh kerajaan untuk membuat suatu dasar, satu pendekatan yang boleh menyantuni umat seluruh dunia sebagai manifestasi Malaysia sebagai sebuah negara yang sentiasa prihatin tentang perkembangan dunia. Jadi Datuk, diplomasi dan juga kemanusiaan ni dia harus jalan seiringan. Ya, saya fikir diplomasi kemanusiaan, dikata diplomasi budaya, diplomasi sukan, ya. Dengan sukan nama Malaysia naik. Ya, dengan kebudayaan melalui penyanyi-penyanyi tersuruh nama Malaysia naik. Betul. Ya, tapi dengan kemanusiaan ini juga nama Malaysia haram. Dan kalau tanyakan orang di Syria di mana NGO Malaysia terlibat, nama Malaysia haram. Kalau tanyakan orang Palestin, nama Malaysia haram. Betul. Ditanyakan orang Bosnia, nama Malaysia haram. Ya, ditanyakan orang Somalia, nama Malaysia haram. Jadi kerana apa? Goodwill yang dicipta oleh kerja-kerja kemanusiaan ni akhirnya menguntungkan negara kita juga. Maksud saya, orang yang kita bantu tak selama-lamanya susah. Ya, ada yang kita bantu, umpamanya pelajar-pelajar Bosnia, kita jemput mereka datang, kita bantu mereka bagi beasiswa, bagi mereka pelajaran. Sekarang mereka dah menjadi orang besar. Mereka dah jadi duta, bernasihat kepada presiden, dan pasti negara pertama yang dia hendak berhubung dalam soal bilateral, hubungan ekonomi, hubungan kebudayaan adalah Malaysia. Sama juga negara-negara yang lain, termasuk Afghanistan. Yang ramai yang belajar di Malaysia, kemudian mereka menjadi orang besar dalam negara mereka, memegang dasar dan sebagainya. Pasti mereka melihat Malaysia sebagai negara yang priority. Ya. Jadi kerana itu jangan menganggap isu kerja kemanusiaan ini sebagai suatu kerja yang sia-sia. Ianya adalah akhirnya membantu balik kerajaan dalam soal membangunkan ekonomi Malaysia. Ya, sebab negara kita ini bukan selama-lamanya akan makmur. Satu hari kita kena bergantung juga dengan orang lain. Jadi apabila kita membantu, maka akhirnya orang mereka juga akan ingat dan akan membantu kita bila keadaan memerlukan satu hari nanti. Sebab tu ada yang mengatakan bahawa apa untungnya? Ada orang cakap Datuk, apa untungnya pergi turun-turun kat situ dekat luar ni? Pada mereka tak ada keuntungan. Tapi macam Datuk cakap tadi, itulah keuntungan yang datang balik kepada negara kita. Ya, betul. Ya? Betul. Keuntungan tu jangan soal keuntungan material. Ya. Sebab Al-Quran sebut ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Yang kau tahu tak siapa dia orang yang mendustakan agama? Ialah mereka yang tidak mempedulikan atau menghardik anak yatim. Maksud anak yatim itu bukan anak, iaitu sesiapa juga selain daripada anak yang hilang tempat bergantung. Oleh kerana peperangan, oleh kerana ujian malapetaka, ya, gempa bumi dan segala macam. Ya. Jadi tiba-tiba mereka jadi yatim. Hilang tempat bergantung, hilang tempat bergantungan mereka, hilang kerjaya, hilang rumah, hilang anak-anak, dan tidak siapa untuk bergantung, anak-anak dan juga orang tua. Ya, jadi kerana itulah pendusta agama ialah yang tidak mempedulikan anak yatim. Dalam anak yatim dikembangkan konsep itu, termasuklah mereka yang menjadi pelarian, mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal, mereka yang menjadi IDP, mereka menjadi refugee, yang mereka menjadi stateless, tidak punya negara. Ya. Jadi kalau kita ada sifat kemanusiaan, mereka ini perlu kita bantu sebab ini adalah kebanyakan yang menjadi IDP, internally displaced person, yang menjadi refugee, terpaksa meninggalkan negara mereka. Yang menjadi stateless tersebut ialah ciptaan manusia. Betul. Ya, jadi kerana itu mereka
It is not their own doing. Bukan mereka sengaja nak melarikan diri ke Malaysia. Bukan sengaja mereka nak melarikan diri ke negara kita. Tetapi mereka menganggap Malaysia sebuah negara Islam. Mereka menganggap tempat mereka bergantung. Ya. Jadi kita sepatutnya bersyukur sebab apabila mereka datang, ya, dan kita bantu mereka, sebenarnya kita menolong diri kita sendiri. Ya, dalam hadis Nabi yang selalu saya gunakan mengenai wallahu fi auni maka na abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala akan menolong hambanya selagi mana hamba itu menolong hambanya yang susah. Selagi mana kita menolong orang susah, maka pertolongan Allah Ta'ala itu akan turun. Mana bila pertolongan Allah Ta'ala, makna keberkatan datang. Negara kita bertambah makmur. Negara kita ni akan bertambah aman, damai dan ekonomi kita makin kuat oleh kerana kita menolong orang susah. Ini maksud hadis tu. Selagi mana kita menolong orang susah, selagi itu kita mendapat keberkahan dengan pertolongan Allah SWT. Ya, jadi kerana itulah saya kadang-kadang agak sedih juga apabila ada di kalangan rakyat Malaysia, pasal apa bantu Palestin? Pasal apa bantu orang Rohingya? Pasal apa bantu orang Syria? Kita pembantu susah. Memang kita pembantu susah. Tapi dengan membantu mereka, Allah Ta'ala memberkahi negara kita, menyebabkan yang susah di dalam negara kita akan terbela. Betul. Ya. Jadi, dan negara-negara luar melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang friendly, yang Muslim friendly, yang mudah untuk kita mengadakan hubungan dagang. Tak banyak soal sebab image Malaysia, goodwill Malaysia itu baik. Ya. Jadi jangan sempitkan sangat pemikiran soal kita orang Malaysia lebih banyak, lebih susah. Memang itu memang akan dibantu dan ada sistem untuk membantu. Sistem zakatnya yang begitu banyak yang perlu dibantu. Jadi kalau alasan untuk menolak mereka itu semata-mata kerana zero sum game, bagi saya itu adalah suatu tafsiran yang sangat salah dari mata Al-Quran, dari mata agama Islam. Ini penting. Masya Ya? Allah, Datuk. Ya. Very, very good explanation because memang saya sentiasa menunggu kata-kata seperti ini untuk kepada di luar sana, ya Datuk, kan? Sebab banyak sangat bisikan-bisikan yang kurang disenangi, didengar bila kita membantu negara di luar. Jadi apa yang Datuk terang tu memang on point. Okey. Jadi Datuk, kalau kita tengok kan, Datuk telah pergi ke beberapa negara-negara konflik kan. Kalau kita tengok apakah pengalaman Datuk yang sangat-sangat menyentuh perasaan Datuk sehingga sekarang kan, dan di manakah negara tersebut yang Datuk rasa macam tak pernah aku lihat kemiskinan yang sebegini rupa? Ada dua insiden yang menyedarkan saya. Dua insiden yang menyebabkan saya merasakan bahawa kerja-kerja kemanusiaan ini is going to be my forte. Maknanya I will not replace whatever dengan kerja-kerja punya. Oleh kerana kerja kemanusiaan yang menginsafkan kita. Ya, satu insiden 3 minggu lepas berlaku tsunami di Aceh. Ketika itu mayat bergelimpangan lagi. Ya. Jadi saya keheranan, ada mayat yang dah pecah, perut dia busuk yang amat sangat, dimakan di haiwan. Ada mayat yang elok, ya, ada mayat yang tersangkut di pokok, ya. Ada yang mayat sempurna, ada bangunan yang ini dah 3 minggu, ya. Ada bangunan yang masih lagi intact, ada bangunan yang dah hancur. Bangunan yang sepatutnya kukuh hancur, bangunan yang tepi pantai sepatutnya hancur tak hancur. Ini menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi menginsafkan kita. Bagaimana mengapa sebahagian mayat yang dah hancur, dah berulat, ya, sepatutnya semuanya begitu dah 3 minggu. Tapi mengapa ada yang intact, ada auratnya terjaga. Ya, walaupun wanita auratnya terjaga. Jadi kita pun menginsafkan kita. Bahawa Allah Ta'ala kadang-kadang di pengakhiran hayat itu dia menunjukkan amalan kita dan dizahirkan dalam bentuk kematian yang sempurna, kematian yang kadang-kadang ya kita rasa hibur melihat nasib mereka yang meninggal begitu rupa. Itu suatu insiden yang menginsafkan saya.
Ya. Jadi saya bersyukur di Malaysia ramai NGO-NGO baru ditubuhkan. Namun demikian nawaitu kena jaga. Buat kerja-kerja kemanusiaan jangan kerana nak meraih populariti dan nak mencari duit supaya hidup kita mewah. Ini memang akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul itu. Ya, kalau tujuannya untuk popular, untuk senang dapat duit, kemudian untuk menipu orang dan segala macam, yang ini memang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Confirm. Saya boleh kata demikian. Dan salah tak Datuk bila rakyat di luar sana beranggapan bahawa ada setengah NGO ni berperanan seperti itu. Salah tak persepsi mereka tu? Jadi masalahnya NGO-NGO yang telah bekerja berpuluh tahun dengan dedikasi, dengan sabar, mereka terpalit sama. Maknanya masyarakat tak menolak semua NGO-NGO, seolah-olah semua NGO-NGO ni makan duit. Sedangkan ramai lagi yang betul-betul maknanya it is their patience. Ya, mereka merasa inilah keseronokan bekerja, berkhidmat untuk umat, satu jihad bagi dia. Golongan ini akhirnya terpalit sama oleh kerana ada segelintir yang memanfaatkan kemudahan simpati masyarakat untuk dapat duit dan hidup senang lenang. Ya, kerana isu-isu ini akhirnya orang yang genuine itu berhadapan dengan masalah. Saya fikir ini merupakan satu perkara yang perlu kita banteras, perlu kita betulkan supaya mengelakkan kerja-kerja baik Malaysia ini membawa keberkatan kepada negara kita, dan keberkatan negara ini akan memberi kesan kepada masyarakat keseluruhannya. Jadi bila Allah Ta'ala menyebut la in syakartum, kalau kamu bersyukur, aku akan tambah lagi dengan membantu dan menyantuni orang-orang susah yang dalam negara kita, orang tempatan dan juga orang yang datang ke negara kita. Mengapa mereka datang ke negara kita? Sebab pertama, mereka menganggap negara kita negara Islam. Ya, dia tak tahu yang ada lebih kurang 40% bukan Islam. Tapi gambaran Malaysia ini adalah Malaysia negara Islam. Dan yang kedua, dia lihat Malaysia ini aman dan damai, tempat mencari rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Perlu kita syukuri bila mereka datang melarikan diri kerana menyelamatkan akidah mereka. Seperti orang Rohingya umpamanya. Ya, mereka cuba menyelamatkan akidah daripada dibunuh. Ya. Kita hina mereka kerana kesalahan seorang dua orang. Ya, kita anggap sebagai negara kita akan dijajah oleh mereka sedangkan mereka tidak punya negara. Mereka itu stateless. Tak boleh balik negara, kalau balik kena bunuh. Betul. Tapi mengapa kita hina mereka? Bagi saya ini bertentangan dengan semangat Al-Quran, bertentangan dengan semangat Islam itu sendiri. Check back your kefahaman Islam kamu. Kalau kamu membenci orang yang datang ingin hidup menumpang kasih negara kita, kita halau dan mereka hina atas alasan ramai lagi orang susah di negara kita. Saya fikir dia dalam Islam dia bukan zero sum game. Mana menolong orang itu tak semestinya kita menolong orang sini. Ya, mana kalau kita menolong orang luar, kita mengabaikan orang dalam negara, tak betul. Ya, sebab keberkahan Allah Taala itu sumbernya itu luar negara. Dan sambungan ayat tersebut, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, hukuman Allah Ta'ala itu sangatlah keras. Jangan sampai itu berlaku dalam negara kita dengan sikap yang salah ini, sikap yang keliru, kefahaman yang bagi saya cukup mengelirukan dan merosakkan akidah umat Islam. Betul. Hilang ukhuwah kita, kebencian kita sama Islam itu melampau. Jadi kerana itulah saya merasakan bahawa krisis kemanusiaan itu selesaikan masalah kefahaman dalaman ini dahulu, baru kita boleh pergi lebih jauh lagi. Kalau tidak nanti, mengapa bantu orang Palestin? Ya, orang di ulu mana lebih susah lagi? Mengapa bantu orang Syria? Orang ulu, mengapa bantu orang Rohingya? Orang ulu mana lebih susah lagi? Itu bukan cara Allah Ta'ala menyebarkan rezeki. Ya, jadi kefahaman Islam yang sepatutnya di Malaysia ni perkara ni dah selesai. Tapi nampaknya macam tak selesai. Jadi orang kerja kemanusiaan ni, dan ditambah pula ada orang yang mengambil kesempatan membuat kerja-kerja kemanusiaan itu menimbulkan pula masalah untuk kepentingan peribadi. Yang inilah bagi saya menjejaskan usaha kita. Kalau kita teliti betul-betul lah, negara-negara yang menghadapi krisis ni kebanyakan atau majoritinya rakyat Muslim. Ya? Palestin, Afghanistan, Rohingya, Bangladesh dan sebagainya. Kenapa, Datuk? Ini adalah created by the West.
dicipta oleh Barat. Ya, maknanya Libya di bawah Gaddafi itu adalah sebuah negara yang maju. Dia menggunakan, saya sudah ke Libya, sempat bertemu Gaddafi sebagainya dalam keadaan aman, negara yang maju. Ya, mereka tidak perlu bayar income tax, rumah diberikan, siapa yang berkahwin digalakkan, pelajaran free dan segala macam. Mengapa dihancurkan? Kononnya atas dasar dia ni autokratik. Ya, mengapa dibom? Negara Barat yang mengebom mereka itu bukan autokratik, bukan zalim. Atas alasan mereka berbeza sistem pemerintahan. Sama juga Iraq. Ya, keadaannya, ya walaupun pemerintahannya itu boleh dipersoalkan, tapi these are all created untuk destabilize umat Islam itu. Zaman penjajahan tidak boleh bersatu. Ianya harus dipecahkan dan dilemahkan. Gaddafi itu kuat menentang hegemoni Barat. Dibunuh. Gaddafi itu kuat, Saddam itu kuat menentang. Akhirnya dibunuh. Sudan itu negara minyak yang kuat, dipecah dua. Jadi maknanya kita jangan lupa bahawa sistem penjajahan selama 100 tahun yang kita lalui tersebut is designed to make sure the Muslim must not be united at all. Sebab sebaik saja umat Islam itu bersatu, maka tak ada relevannya negara Barat untuk menjajah negara itu. Akan menjadi kuat. Jadi jangan menyalahkan umat Islam. It is created by the West. Yang penjajah paling teruk adalah British. Yang memecah belahkan umpama di Afghanistan. Bayangkan, mereka menciptakan Durrand Line antara Afghanistan dengan Pakistan. 1/3 Pashtun berada di Afghanistan. 2/3 Pashtun berada di Pakistan. Dengan satu Durrand Line. Dibuat satu line, akhir 2/3 berada di Pakistan, 1/3 berada di Afghanistan. Akhirnya timbulkan masalah sesama sendiri antara Pakistan dan Afghanistan. They created the problem. Antara Pakistan dengan India, dia ciptakan Kashmir. Ya. Nampak tak? Ini penjajahan British ini bagi saya adalah bloody. Ya. Jangan kita kagumkan sangat dengan British Empire ni. Mereka ni telah mencipta suatu dasar divide and rule supaya umat Islam tidak mungkin bersatu dan mesti berpecah melalui peperangan, melalui kemiskinan, melalui kejahilan. Inilah pendekatan yang mereka lakukan. Jangan salahkan orang Islam. Kalau kita bertemu dengan mereka, mereka itu literate. Literasi itu bukan makna boleh baca Latin. Literasi dalam konteks Islam ialah boleh baca Al-Quran. Ya. Itu dari perspektif Islam. Apa guna kita bercakap bahasa orang putih dengan slang American dan British? Quran buta, kosong. Tapi nilai manusia, cakap orang putih, anak-anak kecil cakap orang putih, oh bagus, good boy, segala macam. Quran kosong. Perspektif Islam, Quran nombor 1. Yang ini kemudian, tapi sekarang dah terbalik. Inilah kehendak mereka. We are creating the brown Englishman. Ya, jadi saya fikir kerja memang garis krisis ini kita berada dalam keadaan krisis sebab selagi dasar divide and rule ini masih kita taat dan kita tak robohkan, maka kita akan terus berpecah dan kita menganggap bahawa menolong umat Islam di negara mereka, kita lihat daripada perspektif mereka ini orang negara lain. Padahal mereka itulah umat satu badan. Tok, saya nak sentuh sikit Datuk cakap tentang Afghanistan tadi kan. Kalau kita tengok sekarang ni, forced deportation sedang berlaku. Di mana kerajaan Pakistan telah menyuruh mereka yang telah duduk di Pakistan ni selama berabad-abad telah disuruh pulang balik ke Afghanistan. Lebih kurang 3 juta ke 4 juta tak salah saya yang akan pulang semula ke Afghanistan, sedangkan Afghanistan mempunyai satu krisis kemanusiaan yang sangat serius. Macam mana pendapat Datuk tentang forced deportation ni, Datuk? Adakah patut ataupun tidak? Itu sebab idea yang dah masuk dalam otak kita, iaitu memecah belahkan kita dan konsep negara bangsa. Ya, Pashtun adalah satu bangsa. Tapi Pashtun oleh kerana ada Durrand Line yang dibuat oleh British, tiba-tiba Pashtun ni dah jadi Afghan, Pashtun ni dah jadi Pakistan. Ya. Sama juga orang Patani.
Yang satu yang berada di separuh Melayu. Kan? Tiba-tiba sekarang ni sebahagian jadi orang Kelantan, sebahagian jadi orang Patani. Lambat laun orang Patani cakap Kelantan pun tak boleh. Nampak dia punya sistem. Jadi sistem konsep nation state ini pertama harus dirobohkan. Dengan konsep ummah. Konsep ummatik. Kita satu umat. Kita satu umat adalah umpama kita ni umpama satu badan. Ada berperan sebagaimana kepala, tangan, kaki dan segala macam. Kalau ini dapat difahamkan, ya, jadi bermakna Gaza tak berlaku dan Gaza. Sebab tentera pengaman di bawah UN tu kebanyakan dalam negara-negara Islam. Tentera Malaysia berada di Lebanon, betul. Pakistan, Bangladesh, semua ada. Ya, mengapa tidak kekuatan senjata tersebut, ya, datang untuk hantar mesej? Stop the war, berhentikan sekarang. Kalau tidak kami kita akan hantar kapal perang di kalangan negara OIC. Kita akan hantar senjata. Ini bagi saya adalah persoalan ujian keimanan dan juga pemikiran ummatik itu tak ada lagi. Kita masih duk fikir konsep nation state. Ini masalah bukan masalah kita, ini masalah Palestin. Nothing to do with me daripada Saudi ke, daripada Jordan ke, dia masih itu dan konsep nation state yang perlu kita robohkan. Kalau itu dapat dilakukan, kita satu ummah, satu badan, maka saya fikir itu akan menyelesaikan banyak masalah nanti. Faham. Okey Datuk, kalau kita tengok kan apa yang terjadi di negara-negara konflik ni Datuk kan, Datuk rasa Malaysia ni kan, rakyat Malaysia ni, dia bersedia tak untuk mengalami segala derita yang dialami oleh rakyat-rakyat di negara-negara konflik ni? Anda kata satu hari nanti, adakah kita ni rakyat Malaysia bersedia untuk mengalami penderitaan tu? Saya rasa na'udzubillah, jangan minta lah. Ya. Kalau berlaku, saya tak boleh nak bayangkan. Cara Allah Ta'ala menunjukkan untuk mengelakkan, jangan berlaku. Jangan mengimpikan untuk berlaku. Sebab kalau berlaku, saya dah bertemu dengan pelarian macam-macam manusia. Dia kata, Allahu Akbar, menderitanya menjadi pelarian. Ya, jangan. Jadi untuk mengelakkan tersebut, Malaysia, orang Malaysia, rakyat Malaysia, kena banyak membantu orang yang sedang dilanda masalah. Itulah caranya hadis tadi. Wallahu fi auni makana abdu fi auni akhi. Selagi mana kita menolong orang susah, selagi mana kita menolong pelarian-pelarian tersebut, selagi itu pertolongan Allah Ta'ala dalam bentuk kemakmuran, keamanan akan berterusan. Tapi sebaik kita berhenti saja menolong, tidak ada pertolongan daripada langit. Kalau berlaku malapetaka dalam negara kita, berlaku konflik dalaman, permusuhan kaum, perbunuhan sama sendiri, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai itu berlaku. Jadi untuk mengelakkan itu berlaku, banyaklah menolong. Jangan menganggap sebagai satu beban. Ini sebenarnya adalah untuk menolong diri kita juga. Untuk memperpanjangkan rahmat dan barakah Allah Ta'ala kepada muka bumi kita. Ini cara fikir Al-Quran. Ini cara fikir ajaran Islam. Bukan dengan cara fikir bahawa menolong mereka itu menyusahkan kita. Tidak. Menolong mereka itu membahagiakan kita, menenangkan kita, meneruskan keamanan dalam negara kita. Konsep ini sebenarnya yang disalahfahami. Yang bagi saya membimbangkan. Sebab kalau kita berhenti menolong mereka, berhentilah pertolongan Allah Ta'ala. Maksudnya nanti, you are on your own. Cubalah tengok macam mana dia boleh tahan, tak boleh tahan. Betul. Datuk, kita tengok banyak aktivis-aktivis kita yang sentiasa bersuara tentang kekejaman yang berlaku, kekejaman dan juga kezaliman yang berlaku terhadap penjenayah perang. Adakah ini benar-benar memberi impak kepada satu-satu isu di garis krisis? Ya, kita dalam Islam, kalau tak boleh buat semua, buat apa yang termampu. Malaysia negara kecil. Persenjataan pun tidak rasa canggih negara-negara jiran. Jadi kerana itu sekurang-kurangnya kita bersuara di ICJ sekarang. Kita sedang bersuara untuk memberhentikan peperangan. Walaupun mungkin negara barat tidak mau mendengarnya, sekurang-kurangnya kita buat effort. Kita tak tahu macam mana akan berakhir. End game-nya bagaimana. Sekurang-kurangnya bila Allah Ta'ala tanya, we have done something. Dalam keadaan kemampuan yang kita ada ni, kita buat sesuatu.
Daripada kita tak guna lah, cakap tak guna. Kamu buat apa? Kamu buat apa? Buat itu tak guna, buat ni tak guna, tak ada faedah, tak akan jadi apa-apa. In the end, what do you do? You nak jawab apa dengan Allah Ta'ala nanti bila dalam keadaan kamu ada kuasa, what can you do now? Within your capacity. Betul. Kurang-kurangnya kita bersuara di Mahkamah Antarabangsa. Betul. At least we have that. Sekurang-kurangnya kita membantu orang Palestin datang sini untuk berubat. Sekurang-kurangnya kita bantu. Daripada kita buat apa-apa, kita menjerit-jerit tapi kita buat apa-apa. Do something. Dalam kaedah fiqh Islam pun, kalau kamu tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. You cannot do everything, don't leave. Jangan tinggalkan semua, everything. Do something that you can do. Betul. Buat sesuatu yang baik untuk kamu. Sebab tu perlunya kita menghadiri forum-forum antarabangsa dan sebagainya, kan Datuk, kan, untuk menunjukkan kehadiran kita di dalam menyuarakan suara kita di peringkat antarabangsa. Betul. Dan juga macam mana kan Datuk, kan kita nampak banyak kan aktivis-aktivis ataupun NGO yang membantu di beberapa negara seperti Syria, Gaza dan juga macam mana pandangan negara-negara luar terhadap hal ehwal kemanusiaan? Adakah manusia dipandang di peringkat dunia ni? Adakah dia orang hargai, appreciate sangat apa yang kita buat ni, ataupun adakah kita ni syok sendiri je, pergi sana pergi sini membantu? Macam mana pandangan dunia luar ni terhadap negara kita? Saya fikir pengalaman kita terlibat di Bosnia, di Afghanistan, di Syria, di Palestin dan sebagainya. Dan dalam kalangan masyarakat dunia Islam, mereka respect Malaysia. Itu sebab suara Malaysia itu dipandang. Ya, antara saya juga berada dalam OIC. Saya lihat bahawa suara Malaysia, walaupun negara kecil, maknanya suara kita didengari, dihormati kerana kerja-kerja kemanusiaan yang kita, kelantangan kita memperjuangkan isu Palestin. Kerana itu kita dihormati berbanding dengan negara yang lain. Ya, mana kerja-kerja NGO yang dibuat oleh rakyat Malaysia itu memberi kesan, impak kepada mereka. Jadi kerana itu saya fikir jangan anggap ini satu yang sia-sia. Manfaatnya untuk diri dan juga manfaatnya juga untuk negara. Inilah yang saya yakin dan memang saya lihat bahawa suara Malaysia itu adalah suara yang sangat dihormati oleh dunia pada waktu ini, dunia Islam dan juga dunia bukan Islam. Saya fikir kan, ya, Presiden China Xi Jinping 3 hari duduk Malaysia. Ya. Dia datang ke ASEAN, dia pilih Malaysia, Kemboja, Vietnam. Tapi 3 hari kat Malaysia. Yang lain itu 1 hari je. Mengapa 3 hari kat Malaysia? Dan semua perjanjian dengan negara China semua dia setuju. Menggambarkan bahawa Malaysia ni ada standing. Walaupun negara kecil, but our voice is respectable. Komitmen rakyat dia itu memberikan gambaran bahawa ia sebuah negara yang boleh, yang ada maruah, yang boleh kita anggap sebagai kawan. Dan itu membuatkan rakyat Malaysia harus rasa bangga, Datuk. Patutnya bangga. Ya? Bangga bukan benci pula. Betul. Ya, whatever your disagreement, jangan sampai timbul benci yang tak bertepi. Betul. Ini satu kesilapan yang akan merosak, menyebabkan kamu akan menyesal nanti. Confirm akan menyesal. Sebab tu Datuk, kalau kita pergi ke negara-negara bergolak ni, kalau kita macam even di Afghanistan ni tak berapa, kalau macam Syria, kalau kita masuk je, Malaysia dia sangat happy, nampak dia sangat mengenali Malaysia ni. Betul. Dan bantuan yang telah diturunkan. Ya, betul. Sebab kita menolong bersungguh-sungguh. Kita buat kampung, kita buat sekolah, kita buat hospital, walaupun dalam skala yang kecil, tetapi kita lihat komitmen NGO Malaysia berterusan ni. Dan berterusan. Komitmen dia luar biasa. Ya, bukan komitmen touch and go. We to stay for long. Yang kita bantu mereka. Alhamdulillah. Saya fikir inilah menyebabkan negara kita aman. Betul. Bagi saya kerana itu. Itulah untungnya. Kalau orang tanya untung, itulah untungnya. Itulah. Untung itu mungkin kita pergi soal duit. Inilah keberkatannya. Betul. Kesan daripada kerja-kerja kemanusiaan ini. Keberkatannya itu melimpah ruah rezeki yang Allah Ta'ala berikan.
kemakmuran kepada negara. Yang perlu kita syukuri dengan membantu orang susah. Jangan kita berhenti bantu orang susah. Berhenti itu bermakna kita tidak mensyukuri nikmatnya Allah telah berikan kepada kita. Betul. Kena faham tu. Jadi Datuk, kita dah hampir ke akhir program ni, rancangan ni. Dan apakah pesanan Datuk kepada rakyat Malaysia tentang peranan yang dianggap kecil yang dimainkan oleh pekerja-pekerja kemanusiaan dalam membantu negara-negara yang bergolak ni? Dan apakah pesanan Datuk tentang mereka yang mengatakan bahawa buat apa tolong orang luar, kenapa tak tolong ramai lagi? Apakah pesanan terakhir Datuk kepada mereka? Pesanan ni sangat penting ni Datuk, untuk mereka di luar sana. Pertama, kita kena bersyukur ya. Ramai rakyat Malaysia sudah melihat kerja-kerja kemanusiaan ini adalah satu kerja yang mulia. Ya, teruskan. Ini untuk diri kita. Ya, kalau kita anggap sebagai, Quran menyebut wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjihad, jihad itu untuk dirinya. Jihad bersungguh-sungguh melakukan kerja-kerja kemanusiaan ini kembali kepada kita balik. Itu confirm. Quran sebut begitu. Ya, jadi bermakna saya nak galakkan supaya kita berlumba-lumba fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk buat kerja-kerja kebaikan, membawa bendera Malaysia, mengharumkan nama Malaysia, sebab akhirnya ianya akan kembali balik kepada kita. Ini sangat penting ya. Ada pun mereka yang masih lagi cynical, yang menganggap sinis terhadap kerja-kerja begitu, yang menganggap sinis bahawa buat apa bantu orang luar, kita pun tak selesai lagi ya. Kata orang Nagori kan. Maknanya rumah kita pun masih terbengkalai. Saya nak menasihati mereka bahawa bumi ini milik Allah SWT, bukan milik kamu. Tanah Malaysia ni tanah milik Allah Ta'ala, akan dipersoalkan. Jadilah burung pipit. Ya, dalam kisah Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim nak dibakar, burung pipit mengambil sebesar paruhnya itu air untuk memadamkannya. Ditanyakan, mengapa buat kerja bodoh? Apa tak ada kesan api sebesar itu nak padam dengan air sebanyak di bibit kamu? Ya, kurang-kurangnya aku ada jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan something. Jadi orang yang cynical ni, buatlah sesuatu. Jangan mengkritik saja. Do something. Get out from your zone selesa. Ya, kalau mau keluar daripada zon selesa. Yang susah pula, syukuri. Bantu, galak apa yang kamu mau bantu. Sebab soal membantu orang susah ni bukan orang kaya saja. Orang susah pun dianggap membantu. Sebab ini dikaitkan dengan gambaran ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ya Allah, ini satu perkara yang kita kena yakin. Quran itu bukan untuk kita hafal, untuk kita hayati, kita tadabbur, kita laksanakan, barulah Al-Quran itu hidup dalam diri kita. Betul. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu yang bertentangan nilai Al-Quran, kembali kepada kamu. Hati kamu akan jadi hitam, sehitam-hitamnya, sehingga tak nampak cahaya yang Allah telah turunkan untuk kita. Allahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Datuk di atas perkongsian yang sangat-sangat menarik. Lila kan banyak membuat sesi dengan beberapa panel, tapi kali ni panel ni membuatkan Lila beberapa kali naik tegak bulu roma. Begitulah semangat dan perkongsian yang telah diceritakan oleh Datuk sendiri. Dan kita di luar sana jangan hanya pandai berkata-kata. Jangan pandai berkata-kata, tetapi kena pandai untuk bertindak dan keluar daripada zon selesa kita, insya-Allah. Dan kita akan bertemu sekali lagi di dalam episod Garis Krisis yang akan datang, insya-Allah. Dan terima kasih daripada saya, Lila Ruzaini binti Muhammad Hussein.